ASB sekarang ni ada bagi satu option baru iaitu zakat khultah. Maksudnya pembayaran zakat secara automatik diuruskan oleh ASB sendiri. Maksudnya zakat daripada keuntungan yang ASB dapat 2.57%-nya akan diuruskan oleh ASB melalui potongan secara automatik. Bagi yang nak sertai, pilih dana untuk sertai kelas B. Kemudian dekat My Zakat ni adalah akaun ASB kita sendiri. Yang belah tepi tu adalah akaun anak-anak lah. Klik sahaja dekat amanah saham Bumi Putra kelas A dan klik ikut serta satu dana. Maksudnya satu dana yang kita pilih lah, dana kita sendiri. Kemudian nanti dia akan keluar kat sini. Dengan menyertai kelas B, saya pemohon baca statement ni dan saya mengakui bahawa zakat akan dikira menggunakan pakai kaedah al-mustaghallat. Dan ni adalah kenyataan-kenyataan kita lah, baca kat sini. Dan saya tidak boleh kembali ke kelas A. Maksudnya kalau kita dah setuju untuk zakat khultah ni, tak boleh nak patah balik dah. Okey, kemudian saya pilih ni, tik dan teruskan. Okey, baca sekali lagi. Penyertaan dana kelas B adalah kekal. Kemudian tekan button pasti untuk proceed. Anda akan dapat notification. Klik notification tu dan klik pasti. Okey, dah nak selesai dah. Tunggu sekejap. Dalam beberapa saat kita akan dapat confirmation lah. Maksudnya kita berjaya untuk menukarkan akaun kita kepada zakat khultah yang diuruskan oleh ASB. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa follow ya. Saya malah nak pening, jadi saya pun pilih zakat khultah. Anda bagaimana?